Okay kan? Customer tu dia tunggu apa? Customer? Bantu ke? Ya. Saya rasa customer tu tunggu motor dia kot. Servis kot, bos. Tapi dia dah tunggu lama dah. Takkan tak siap lagi? Taklah, bos. Tak apalah. Bang, ada apa saya boleh bantu ke? Saya datang nak servis motor. Ni tengah tunggu Harry. Harry? Harry. Sebab saya dah biasa servis dengan dia. Bang, ada komen lagi ada free dah. Komen lain? Tak apalah, saya tunggu Harry. Saya pun tak rushing. You risau dengan motor ke? Jangan risau. Momen saya semua profesional. Dia orang dah pergi latihan. Tak apalah, bos. Saya tunggu Harry je. Macam ni, bagi pomen saya satu peluang. Kalau apa-apa jadi tentang motor awak, saya bertanggungjawab sepenuhnya. Boleh? Okey lah, bos. Janji you tanggungjawab. Thank you, bro. Adib! Adib! Ya, bos. Motor ni awak boleh buat kan? Mestilah boleh, bos. Bagus. Okey, motor ni buat elok-elok ya. Jaga customer punya kepercayaan. Merah, bos. Bos, settle. Okey, motor dah siap. Okey, jadi apa-apa boleh datang semula ya. Okay, thank you, adik. Gerak lu. Assalamualaikum. Ni first customer saya. Kalau tanpa bos, saya tak ada customer hari ni. Kerja. Kena jaga penampilan diri. Baju kemas, rambut kemas. Baru customer ada yakin dengan kita. Jangan biasakan image lekeh. Baik, bos. Kadang-kadang bukan orang kita tak percaya kita, tapi kita sendiri tak boleh dapat kepercayaan daripada dia orang.